Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal. Okey, pada entry video kali ini pembayaran bantuan kewangan ini ada kemungkinan ia dibayar sebelum hari raya Aidil Adha dan Pesta Keamatan, dan ada kemungkinannya ia tidak dibayar sebelum itu dan ia dibayar pada bulan 6. Okey, sebab ada jadual yang menunjukkan Mei hingga Jun. Jom kita mulakan. Okey, bayaran yang berfasa ini dengan amount sekitar RM600 untuk setiap fasa. Okey, ia dibayar sebanyak 4 kali, 4 fasa. Okey, ambil perhatian berkenaan dengan jadual yang telah pun dikeluarkan sendiri oleh pihak berkenaan jelas menunjukkannya bagi fasa 2 bagi yang mempunyai akaun bank, ia akan dikreditkan ke dalam akaun bank. Dan bagi yang tiada akaun bank, ia akan pembayaran akan dilakukan secara tunai yang akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa tarikh pengambilan dan penyalurannya. Dan bayaran untuk fasa 2 ni dikira daripada bulan April, bulan Mei dan bulan Jun, 3 bulan. Jadi bayaran untuk bantuan Setuan Kasih Rakyat Negeri Sabah ini kalau kita nak tengok kepada jadual pengagihannya, jelas ia ditulis Mei ataupun hingga Jun 2026. Jadi dekat sini ada kebarangkalian dan kemungkinan ia dibayar sekitar bulan depan lah, bulan Mei. Ada kemungkinannya. Dan juga ada juga kemungkinannya ia tidak dibayar pada bulan Mei tapi bulan Jun. Okey, untuk kita faham perkara ni dengan lebih jelas admin nak terangkan beberapa perkara dahulu. Okey, perkara pertama yang admin nak jelaskan dekat sini pembayaran bantuan Setuan Kasih Rakyat Negeri Sabah ni ataupun kita panggil Syukur Sabah ni, kalau kita tengok track record tahun lepas, jelas kelihatannya kebanyakan pembayaran pada setiap fasa tu dia bayar pada bulan terakhir fasa tersebut. Sebagai contoh, fasa 2 sehingga bulan Jun, maka kebiasaannya ia dibayar pada bulan Jun. Namun walau bagaimanapun kalau kita tengok kepada keadaan semasa, keadaan ekonomi, harga minyak, harga barang dan sebagainya, kos sara hidup dan sebagainya. Ada logiknya kalau kita nak kaitkan pembayaran itu berlaku pada bulan Mei, iaitu sebelum perayaan Aidil Adha dan juga sebelum Pesta Keamatan. Namun kalau kita nak tunggu dan mengharapkan ianya diawalkan kerana dua sebab tersebut, kita kena tunggu suatu pemakluman rasmi. Jika tidak, ia akan jadi seperti yang admin pernah jelaskan pada satu ketika dahulu dalam satu video, pembayaran sumbangan Setuan Kasih Rakyat Negeri Sabah ni akan dibayar pada bulan Jun, pada bulan 6. Jadi kebarangkalian untuk ianya dibayar pada bulan Mei itu ada, dan kebarangkalian untuk ia dibayar seperti track record yang terdahulu pun ada, pada hujung bulan pada setiap fasa. Kedua-duanya ada kemungkinan, tapi kemungkinan yang sangat tinggi ialah pada bulan Jun. Kalau ia nak diawalkan, kita kena tunggu satu pemakluman rasmi daripada Sekretariat Sabah Maju Jaya. Mereka akan memaklumkan sekiranya pembayaran ini jadi awal bulan 5 ni awal lah, bersempena dengan perayaan Aidil Adha dan juga Pesta Keamatan. Okey, seperti admin cakap pada awal video tadi kaedah pembayaran. Pembayaran untuk bantuan Setuan Kasih Rakyat Negeri Sabah ni ataupun kita panggil syukur ni, ada dua kaedahnya. Yang mana kaedah pertama pembayaran secara pengkreditan terus ke dalam akaun bank, yang mana akan dikreditkan ke dalam akaun bank terus, akaun penerima RM600. Namun walau bagaimanapun bagi yang tak ada akaun bank ni, benda ni akan jadi satu isu yang mana kita boleh tengok pada pembayaran yang lalu. Banyak kaedah pengambilan di kawasan-kawasan pedalaman dan lokasi-lokasi ikut daerah tu berlaku. Jadi ia akan memakan masa dan kita perlu tahulah tarikh daripada semasa ke semasa dan lokasi-lokasi untuk pengambilan secara tunai ini. Yang mana jika dilihat agak ramai juga yang tak ada akaun bank, terutama yang duduk di pedalaman Sabah tidak memiliki akaun bank pun. Namun pada fasa 1 yang lalu pihak Bank Sepanjang Nasional ada mengambil inisiatif untuk datang ke kawasan-kawasan pedalaman tersebut untuk membantu penduduk di daerah untuk memiliki akaun bank. At least ada akses lah ke dalam akaun bank. Jadi itu adanya. Ia boleh jadi bulan 5 sebelum Hari Raya Aidil Adha dan Pesta Keamatan, dan ia
boleh jadi sangat yang ini admin setujulah ya. Yang admin sendiri merasakan ia akan dibayar pada bulan 6. Cumanya kalau ia diawalkan, ia akan dimaklumkan. Kenapa bulan 6? Sebab bulan 6 lah baru cukup tempoh 3 bulan. Setiap 3 bulan ia dibayar dan kebiasaannya begitulah. Dan ramai yang mengatakan lambat. Dan ia memang lambat, tak dinafikan. Okey. Untuk pembayaran bantuan Satuan Kasih Rakyat Negeri Sabah ini memang lambat, mengambil masa dan agak perlahan pembayarannya. Okey, walau bagaimanapun, kita tunggulah daripada semasa ke semasa sebarang informasi yang bakal dikeluarkan oleh Sekretariat Sabah Maju Jaya berkenaan dengan pembayaran Syukur Sabah ni. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari padans.sabah.gov.my atau syukur.sabah.gov.my untuk info-info yang berkenaan. Okey, walau bagaimanapun, sebarang tarikh pengambilan penyaluran biasanya akan disediakan lebih awal di platform media sosial mereka. Baik, semoga jelas dengan apa admin sampaikan dan manfaat kepada semua. Kalau ada rezeki untuk dapat sebelum hari raya dan sebelum hari pesta keamatan, maka akan dimaklumkan. Jika tidak, confirm bulan 6. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.